Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqala musliman asyratahu aqalahullah asyratahu yaumal qiyamah." Sesiapa yang melepaskan ataupun memaafkan atau membantu mengatasi kesilapan seseorang muslim, maka Allah akan melepaskan atau mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Sesiapa yang melepaskan atau memaafkan atau membantu mengatasi kesilapan seorang Muslim, Allah akan melepaskan atau mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad bin Hanbal. Sahabat, memaafkan orang ni adalah satu perkara yang sangat sukar dan sangat berat untuk kita lakukan. Kerana apabila ada seseorang melakukan kesilapan atau kesalahan kepada kita, kita terasa marah, kita terasa dendam, kita terasa kecewa, kita rasa sakit hati, dan kadang-kadang berpanjangan. Jadi memang memaafkan orang ni sesuatu yang sukar untuk kita lakukan kerana ia melibatkan emosi dan perasaan kita. Walau bagaimanapun, rasa dendam, sakit hati, marah, kecewa dan sebagainya ini merupakan racun pemikiran dan emosi yang menyebabkan kita rasa stres, kita rasa tidak tenang, kita rasa gundah gelana dan sebagainya. Jadi untuk menghilangkan beban emosi dan pemikiran ini, kita harus ataupun kita mesti mengambil langkah untuk memaafkan seseorang yang melakukan kesilapan kepada kita. Mungkin kadang-kadang ada setengah orang mudah untuk memaafkan, ada orang mengambil masa yang sedikit panjang. Walau apapun, sikap untuk memaafkan seseorang itu merupakan satu amalan atau perbuatan yang sangat-sangat terpuji dan sangat-sangat mulia. Sehingga kan dalam hadis di atas tadi, Allah Ta'ala menjanjikan, Allah Ta'ala akan melepaskan atau memaafkan kesalahan kita di akhirat. Jika kita memaafkan ataupun melepaskan kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi sahabat, marilah kita sama-sama menginsafkan diri kita, melihat kerana ni kesilapan-kesilapan orang lain yang pernah lakukan pada kita dan kita mengambil langkah untuk memaafkan mereka. Semoga Allah berikan kita sakinah dan ketenangan apabila kita memaafkan mereka. Jumpa lagi. Terima kasih.